Nama apa? Fae. Nama Fae. Fae. Nama famous apa? Fae. Fae? Ada lagi. Fae Comel. Sama. Asal mana Fae? Sabah. Asal Sabah. Sabah dekat mana? Tawau. Tawau. Keturunan apa? Bugis. Orang keturunan Bugis. Bugis. Orang Sabah jauh-jauh datang Semenanjung. Ya, cari duit. Cari duit, alhamdulillah. Jangan macam drop sikit. Mana drop? Kalau aku drop, kau dah datang cari aku. Pasti kau yang drop sekarang ni kan? Mau cari view kan ni? JJ, kau jangan buat JJ part ni. Umur berapa Fae? Umur, besi sikit umur ni. Tapi macam rasa macam ramai dah tahu. Orang tak tahu umur Orang aku. tak tahu. Kalau orang tanya aku nak akan bagi tahu. Ha? Ha. Rahsia. Rahsia. Bisik. Bisik. Wah. Nak tanya satu soalan. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Tak pernah. Tak pernah? Sama juga. Perangai sama. Aku tak pernah bercinta. Tak pernah bercinta? Aku kalau mau bercinta terus kahwin. Okeylah, kita tukar soalan lah. Okey. Pernah berpartner tak? Pernah berpartner? Pernah. Dengan dia lagi ke dah putus tak? Tak boleh tahu. Ha? Tak boleh tahu. Boleh tahu kenapa? Adalah sebabnya rahsia privasi. Tapi rasanya semua orang dah tahu. Aku bisik kau lah. Bisik lah. Nak tanya Fae, kenapa sekarang selalu senyap? Sebab senyap. Sebab malas banyak cakap. Jaga ni simpan air liur Sebab kalau bercakap untuk menyakitkan hati orang tidak guna juga, dosa yang kita dapat. Contohnya macam kita bertanya soalan-soalan yang tidak berpatutan, boleh mengaibkan orang. Itu memang berdosa lah jawapannya. Aku akan pencen tahun depan. Macam lah. Sebab view pun tak sebanyak mana aku tengok. Contoh, kalau yang sekarang ni, yang berpartner sekarang, dia tengok video ni, apa yang Fae nak cakap kat dia? Cakap dengan dia, semoga maju jaya, panjang umur, murah rezeki, cepat-cepat kumpul duit, jangan malas-malas kerja, okey? Abaikan segala kecaman. Kau handsome. Mau tahu ke siapa? Siapa?